Okey, macam saya sepanjang belajar di negara Saudi memang meriah juga, memang sangat meriah, dan boleh dikatakanlah setiap, saya rasa memang tak pernah keluar duit dah. Tak pernah keluar duit langsung untuk berbuka puasa sepanjang untuk berbuka puasa. Memang orang Arab ni terutama especially Saudi lah yang saya boleh letak masa saya duduk di Saudi. So orang Saudi ni dia memang auto baik. Dia akan memang auto malaikat orang panggil. Sebab bila bulan puasa dia akan rajin bersedekah. Dia akan memang sebab tu bila bersedekah tu, berbuka puasa tu akan dapat je pada mana-mana cikgu. Kalau pergi je mana-mana masjid akan ada makan. Tapi alhamdulillah kalau kita tengok sekarang pun Malaysia kan trend tu dah berlaku. Dan saya rasa kalau memang bujang ke ataupun keluarga sendiri pun kalau nak jimat boleh je pergi ke masjid. Sebab saya sendiri pun dah berapa tahun je memang mengamalkan cara tu. Bila kita dah banyak berlaku di Saudi lepas tu kita kerja pun, kita bila bulan Ramadan kita keluar pun kita nampak pengalaman tu, duduk di masjid tu dapat makan bersama-sama. Dan yang bagusnya ialah contoh bila kat Malaysia lah, bila kita dah buat macam tu, kita bawa terus family, maknanya isteri saya tak perlu masak dah, dia pun bekerja. Bila balik tu kita siap-siap bawa anak semua pergi terus masjid. Sebab bila kita berpeluang untuk berbuka puasa, kita akan solat maghrib berjemaah, kat situ dah untung. Lepas tu stay sekejap mengaji, saya akan ajar anak saya mengaji pun semua lebih kurang. Lepas tu terus isyak, tarawih. Dapat tarawih dan kita tak terlepas. Lepas tu dapat pula more. Dapat pula more, kalau ada more dapat pula more.